Bila aku tengok kancil dia macam ni merah, Lepas tu? teringat zaman dulu-dulu. Kenapa? Ha? Bapak pakai kancil ke dulu? Tak lah, aku tak ada kancil. So? Dulu aku pernah dibesarkan dengan kancil. Tapi bukan kancil petak lah. Kancil abu bulat. Tapi bila tengok dia buat balik standard macam ni kan, aku tengok manis lah. Ya bos. Nak pakai balik? Ha? Nak pakai balik ke? Nak pakai balik. Masalahnya bukan tak nak pakai balik. So? Masalahnya siapa nak jaga kalau dah pakai? Ni. Aduh, lawa. Ha? Kau jaga. Kau dolphin kau pun tak terurus. Lagi kan kau punya, aku punya kancil. Ui, lawa bos. Lawa lah dalam dia. Macam kembali back to 90s. Dia memang Orimi sendiri ke? Ha. Ya ke? Ha. Oh. Dia ikut spek dia balik ah. Maksudnya warna hitam silver tu dia ikut spek balik. Oh. Kau first time nampak ke apa? First time. Sebab saya tak pernah pakai kancil. Kau hidup kat mana ni? Bukan. Saya tak pernah pakai kancil. Saya tak tahu kondisi dalam dia tu macam mana. Tapi lawa. Lawa kan? Lawa. Cantik kan? Oh, nampak. Siapa yang ada kancil? Ni owner eh? Oh, nampak owner. Merah. Bagi sikit. Boleh. Ha. Bagi pasang kat Bang, dalam kereta. sebab kereta tu handsome bang, kita bagi pewangi bang. Terima kasih bang. Yang ni ambil je bang. Okey. Okey, terima kasih bang. Lawa bang eh. Nak tengok